Isu bekalan bahan asas termasuk plastik ada dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi pada semalam, dan ada beberapa penelitian yang perlu dilaksana termasuk oleh Kementerian Ekonomi dan juga oleh pihak MITI. Saya percaya dalam mesyuarat minggu hadapan beberapa dapatan ini akan dibincangkan semula, tapi pihak kerajaan cakna, tahu, faham dan prihatin tentang kesan daripada rantaian bekalan supply chain akibat penutupan Selat Hormuz, terutama hasil petrokimia, bukan hanya plastik tapi juga amonia, urea dan beberapa produk asas yang lain, helium, yang memberi kesan kepada pelbagai sektor. Di pihak kerajaan, salah satu dari langkah awal termasuklah pengumuman yang telah dibuat oleh pihak Association of Banks in Malaysia bagi mana-mana syarikat SME ataupun PMKS yang mempunyai kesukaran melibatkan sebarang instrumen kewangan dengan pihak bank komersial boleh berurusan terus dengan bank bagi sedikit kelonggaran.